Selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid di luar sana. Menerusi slot ITTV pada kali ini, saya, Cikgu Said Fauzi bin Said Mustafa, ingin mengambil perhatian semua pelajar tingkatan 1 di luar sana untuk subjek Bahasa Malaysia. Jadi para pelajar, menerusi slot pada kali ini, Cikgu akan mengajar anda semua tentang satu lagi teknik pembelajaran bagi aspek tata bahasa Melayu. Sama-sama kita saksikan. Bahasa Malaysia Tata Bahasa Kata Ganti Nama. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin memperkenalkan kepada anda apa agaknya kata ganti nama itu sendiri. Sama-sama kita saksikan. Kata ganti nama. Perkataan ganti nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Kedua, kata ganti nama digunakan untuk menggantikan kata nama khas dan kata nama am. Dalam pembelajaran lepas, mungkin anda telah sedia maklum tentang kata nama khas, kata nama am, penggunaan perkataan-perkataan tersebut. Namun, pada kali ini, menerusi slot kali ini, cikgu akan membawa kepada anda tentang bagaimana untuk menggantikan kedua-dua perkataan ini dengan menggunakan kata ganti nama seterusnya. Kata ganti nama terdiri daripada dua jenis. Yang pertama, kata ganti nama tunjuk dan yang kedua, kata ganti nama diri. Sementara bagi kata ganti nama diri terdiri pula daripada dua jenis, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Tapi bagi kata ganti nama diri orang, kita tahu terbahagi pula kepada tiga jenis. Yang pertama, kedua dan yang ketiga. Jadi para pelajar, tumpukan perhatian dan fokus anda tentang pembelajaran kita tentang kata ganti nama diri pada kali ini seterusnya. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda, perkara atau manusia. Terbahagi kepada dua jenis, yang pertama tunggal dan yang kedua jamak. Jadi para pelajar, secara amnya kata ganti nama diri ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama tunggal, tunggal ialah seorang sahaja, individu, perseorangan. Yang kedua pula ialah tentang jamak. Jamak bermaksud dalam berkumpulan, dalam kumpulan secara beramai-ramai. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Kata ganti nama diri pertama, yang pertama aku, untuk bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Yang kedua saya, untuk bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi. Yang ketiga hamba, untuk merujuk kepada diri sendiri pada zaman dahulu. Dan yang keempat, patik digunakan semasa bercakap dengan raja atau sultan. Jadi para pelajar, secara amnya fokus terus dalam pembelajaran pada hari ini. Aku menggantikan perkataan saya digunakan apabila kita bercakap dengan kawan biasa. Dan ingat, kepada Tuhan juga biasanya kita menggunakan perkataan aku. Kedua, tentang penggunaan saya secara istilah dalam perhubungan semasa dalam sehari-hari kita. Kita menggunakan perkataan saya jika bercakap dengan seseorang yang baru kenal atau dalam suasana yang formal. Suasana yang dihadiri oleh semua orang tertentu, orang kenamaan, guru-guru, guru besar dan mungkin juga ibu bapa. Seterusnya yang ketiga, hamba ini digunakan jika kita berada pada zaman dahulu. Ketika era-era pada zaman mungkin 20-an, 30-an, 40-an. Dan ini yang menggambarkan penggunaan hamba berkuat kuasa secara semula jadinya. Dan akhir sekali, patik. Apabila kita bercakap dengan raja. Raja ialah ketua bagi sesebuah negeri, sesebuah negara. Dan kita menggunakan perkataan patik seterusnya. Beta pula digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami untuk jamak pula merujuk kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Sementara kita digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang yang kedua. Jadi para pelajar, secara amnya, apabila kita seorang manusia biasa bercakap dengan seorang raja, kita menggunakan perkataan patik. Tapi jika kita merupakan seorang raja, kita menggunakan istilah beta. Yang kedua, perbezaan antara kami dan kita. Kami digunakan apabila
merujuk kepada anda sebagai orang yang bercakap dan anda perlu memasukkan orang yang kedua apabila bercakap. Dan sementara untuk kita pula, anda menggunakan istilah diri anda sendiri dengan menyatakan dan serta menyertakan mereka iaitu orang yang kedua iaitu orang yang anda ajak bersembang bersama-sama. Kita teruskan. Kata ganti nama. Contoh ayat menggunakan kata ganti diri pertama. Aku sudah berjanji untuk berjumpanya di sini, kata Ros kepada Tina. Patik akan memastikan bahawa segala titah perintah tuanku itu akan dilaksanakan. Jadi para pelajar, kedua-dua istilah ini berbeza. Yang pertama tentang diri sendiri bercakap dengan orang lain. Yang keduanya apabila anda sebagai orang biasa bercakap dengan raja, anda menggunakan istilah patik. Seterusnya. Contoh ayat menggunakan kata ganti diri pertama. Kita tidak harus merosakkan harta benda awam. Beta berharap agar keamanan negara dapat dikekalkan. Jadi secara umumnya, apabila kita bercakap mewakili semua pihak, kita harus menggunakan perkataan kita. Yang kedua, apabila seorang raja bercakap di hadapan semua orang, kita menggunakan perkataan beta. Seterusnya. Kata ganti nama diri kedua digunakan semasa berbual. Terbahagi kepada dua jenis, yang pertama tunggal dan jamak. Jadi para pelajar, tadi kita perhatikan tentang kata ganti diri yang pertama. Sekarang ini kata ganti diri yang kedua. Kita gunakan istilah awak, anda dan perbezaan ini diberikan dalam dua kategori utama iaitu tunggal dan juga jamak. Sama-sama kita saksikan. Anda untuk tunggal, untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga. Jadi para pelajar, secara amnya apabila kita menggunakan perkataan anda bermaksud orang lain yang ramai kelompoknya menggunakan perkataan anda. Sementara itu untuk perkataan awak dan engkau mempunyai perbezaan yang sama iaitu orang yang dekat dengan kita. Cuma engkau juga kita gunakan khas untuk penggunaan apabila kita berdoa mungkin kepada Tuhan. Seterusnya. Tuanku digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja. Kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kamu, tunggal dan juga jamak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Jadi para pelajar, apabila kita bercakap dengan seorang yang dinamakan sebagai raja, kita istilahkan penggunaan kata ganti nama dirinya tuanku. Tuanku sedang bersiram. Tuanku akan ada menitahkan kepada semua tentang sesuatu perkara. Jadi penggunaan tuanku tepat untuk raja. Keduanya, tentang kalian. Kalian kita anggapkan sebagai anda dalam versi ramai orang. Penggunaan perkataan yang sama jika kita ingin membuat sesuatu pengumuman. Seterusnya, kenapa agaknya kamu dikatakan tunggal dan juga jamak? Jadi para pelajar, kamu dinamakan jika kita menuju kepada seorang itu ataupun mungkin kita bahasakan dalam satu kumpulan yang mungkin dihadiri oleh 5 orang, 6 orang dan sebagainya. Seterusnya. Contoh ayat menggunakan kata ganti diri kedua. Saya berharap anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR nanti. Awak mesti menghadiri mesyuarat itu. Jadi para pelajar, memang jelas penggunaan anda dan awak mewakili kumpulan kata ganti nama diri yang kedua. Jadi fokuskan diri anda untuk bersama-sama menggunakan perkataan ini dengan betul. Seterusnya. Kenapa engkau lewat datang ke sekolah hari ini? Kata Ali kepada Halim. Bilakah kamu akan ke Melaka? Jadi perbezaan antara engkau dan kamu ya para pelajar, anda gambarkan seorang yang anda rapat, anda gunakan perkataan engkau. Sementara dalam situasi yang lebih formal, sesuatu apabila kita mula mengenali seorang rakan yang baru, kita gunakan istilah kamu. Seterusnya. Seterusnya kata ganti nama diri ketiga, merujuk kepada orang ketiga. Kata ganti diri ketiga yang pertama baginda
digunakan untuk raja dan sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Mereka pula digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Jadi para pelajar, apabila kita menggambarkan orang yang ketiga, kita sedang memperkatakan tentangnya. Apabila mereka merupakan golongan diraja, kita gunakan istilah baginda. Sementara bagi beliau pula, seseorang yang kita hormati, setiap pangkat mungkin seperti datuk, tan sri, puan sri, kita gunakan perkataan beliau. Dan ingat, ibu bapa dan juga guru-guru juga kita kena guna perkataan beliau. Seterusnya, dia dan ia para pelajar, anda gambarkan kepada orang yang ketiga merupakan rakan kamu mungkin ataupun sesiapa sahaja yang kamu sedang perkatakan. Seterusnya, bagi mereka menunjukkan satu kumpulan orang dan gunakan perkataan ini apabila anda menggambarkan istilah orang yang ketiga. Seterusnya, contoh ayat menggunakan kata ganti diri ketiga. Baginda akan merasmikan majlis perasmian bangunan yang baru siap dibina itu. Beliau pengetua di sekolah ini. Jadi para pelajar, dua perbezaan antara penggunaan perkataan baginda dan juga beliau. Baginda ini kita perkatakan apabila kita istilahkan golongan diraja, sementara beliau ialah pengetua. Beliau merupakan orang yang dihormati. Seterusnya, pelajar itu didenda kerana dia datang lewat ke sekolah. Mangsa-mangsa kebakaran itu telah dipindahkan. Mereka ditempatkan di dewan yang berhampiran. Jadi penggunaan dia digunakan apabila anda menggambarkan seseorang, iaitu kelompok golongan yang ketiga. Sementara mereka itu menggambarkan mangsa-mangsa kebakaran. Jadi perlu fokus dan gambarkan istilah, situasi dan juga keadaan ketika anda sedang bertutur. Jadi para pelajar, secara rumusannya ada teknik-teknik yang ingin cikgu gambarkan kepada anda, iaitu rumusan untuk kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Sama-sama kita saksikan. Kata ganti diri pertama, tunggal, aku, saya, patik dan hamba. Untuk jamak pula kita gunakan kami dan kita. Seterusnya, kata ganti nama diri kedua. Untuk tunggal, boleh gunakan awak, kamu, engkau, encik, cik, saudara, saudari, tuan, puan, anda dan juga tuanku. Sementara jamak pula, awak semua, kamu semua, saudara sekalian, saudari sekalian, encik-encik, cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, anda semua, kalian. Sementara bagi kata ganti diri yang ketiga, untuk tunggal ialah dia, ia, beliau, baginda dan juga sementara untuk jamak kita gunakan mereka. Jadi Cikgu Ahmad berharap agar para pelajar semua menggunakan teknik yang betul, iaitu untuk kata ganti diri yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi sebelum Cikgu menerangkan lebih lanjut tentang latihan, apa kata kita saksikan sedikit kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar untuk kata ganti nama diri. Kesalahan dari segi penggunaan kata ganti nama diri. Salah, perabot ini sangat mahal kerana ia atau ianya diimport dari Itali. Jadi para pelajar, apabila kita gambarkan istilah ia dan juga ianya, pastikan penggunaan perkataan ini tepat kerana penggunaan ia dan ianya perlu mengikut istilah dan juga hukum tata bahasa yang betul. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan bagaimana untuk membetulkan kesalahan ini. Betul. Perabot ini sangat mahal kerana diimport dari Itali. Jadi para pelajar, anda perlu tekankan penggunaan ia atau ianya hanya untuk manusia sahaja. Jadi apa kata kita sama-sama saksikan bagaimana untuk menjawab latihan yang diberikan. Latihan. Tuan Pengerusi bersetuju dengan pandangan Encik Zainul itu, kata Encik Fahmi. A. Mereka. B. Saya. C. Kamu. Dan D. Dia. Jadi bayangkan, apabila anda menggunakan perkataan bila anda ingin bertanya kepada seseorang dalam situasi yang formal, situasi yang sangat penting. Jadi penggunaan perkataan apa yang paling tepat? Jadi apa kata kita sama-sama saksikan jawapannya.
Tuan Pengerusi, saya bersetuju dengan pandangan Encik Zainul itu, kata Encik Fahmi. Jadi jelas dinamakan bahawa penggunaan saya itu penting dalam situasi yang formal menggambarkan diri anda sebagai orang yang berkomunikasi. Seterusnya, pelajar-pelajar tingkatan 1 itu didenda kerana tidak memakai lencana sekolah. A. Ia. B. Kamu. C. Mereka. D. Dia. Jadi apabila soalan ini ditanya ya para pelajar, anda gambarkan situasi pihak yang ketiga. Jadi agaknya apa jawapan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi golongan yang ketiga? Sama-sama kita cari jawapan ini. Jawapannya, pelajar-pelajar tingkatan 1 itu didenda kerana mereka tidak memakai lencana sekolah. Jadi jelas penggunaan mereka itu menggambarkan kumpulan bagi orang yang ketiga. Seterusnya, sungguh bangga dengan kemajuan yang dicapai titah Sultan. A. Better. B. Patik. C. Hamba. D. Aku. Jadi para pelajar, apabila Sultan bertitah, Raja bertitah, ada satu penggunaan kata ganti nama yang amat sesuai, iaitu kata ganti nama diri yang pertama. Jadi apa agaknya? Sama-sama kita saksikan jawapan ini. Better sungguh bangga dengan kemajuan yang dicapai titah Sultan. Jadi penggunaan better merujuk kepada Sultan apabila sedang bertitah. Bertitah ialah berkomunikasi. Bertitah ialah bercakap tentang sesuatu. Kita tengok sama-sama tentang soalan yang keempat. Mari pergi ke sana, kata Hafiz kepada Fahmi. Jadi para pelajar, penggunaan perkataan dan soalan ini anda perlu nyatakan diri anda dan juga orang yang kedua. Jadi ingat lagi apa yang cikgu ajar sebentar tadi, kita kena sama-sama saksikan dan gunakan perkataan yang tepat. Jadi sama-sama kita saksikan. Mari kita pergi ke sana, kata Hafiz kepada Fahmi. Jadi jelas penggunaan kita yang paling tepat kerana kita menggambarkan diri anda dan juga rakan anda untuk dibawa ke sesuatu tempat. Seterusnya, sedang bersemayam di atas singgasana, kata Bendahara Tun Ali kepada Laksamana Bentan. A. Baginda. B. Beliau. C. Mereka. Dan D. Dia. Jadi murid-murid, apabila kita menggambarkan penggunaan perkataan seseorang, menunjukkan atau berperkatakan tentang seseorang dari kategori kumpulan yang ketiga. Jadi apa yang paling tepat? Jadi A, B, C atau D? Sama-sama kita saksikan. Baginda sedang bersemayam di atas singgasana, kata Bendahara Tun Ali kepada Laksamana Bentan. Jadi murid-murid, cikgu amat berharap agar anda semua dapat menggunakan kata ganti nama diri dengan tepat. Pastikan penggunaan mengikut format atau tip yang telah diberikan oleh cikgu sebentar tadi. Jadi, teruskan pembelajaran anda dan semoga anda berjaya dalam peperiksaan nanti.